how do you juggle your time for all these different things? Because susah nak jaga. Serius. Dia I buat tengok Beyblade mood satu tau. pun macam nak pingsan dah. Dia memang tengok mood dah. Macam mood hari ni, nak main Tamiya lah. And then suddenly scroll internet, ada produk baru from some company like Prime One Studio keluar. Wah, ada statue baru ni. Cantik lah, order lah. Dia random macam ADHD in toys. Faham. Okay. Since you say you have many toys so basically macam mana urus ruang bila koleksi main banyak sangat? Urus ruang dia. So at first I have an office. Office saya tu dikira okey lah, besar jugalah. Dan lama kelamaan, dah makin lama kotak tu makin stacking, makin banyak display pun tak ada tempat. Sebab saya nak masuk meja saya pun tak boleh. Sebab I nampak dalam one of your TikTok videos, you keep adding satu bilik. Wow. Yeah. And then even in saya punya rumah sendiri dah makin berserabut. Wife dah bising lah. So kita upgrade ke office baru yang lagi besar. So far okay lah, kita boleh muat lagi semua barang because ada 2 tingkat. So far we dah siapkan tingkat 1. Kalau dah pernah tengok kat TikTok tu korang akan tahu lah. Sampai kita kena pakai apa tu, macam forklift punya benda tu. Saya nampak video tu. So far macam tu lah. Kita kalau tak cukup tempat, kita upgrade tempat. Sakit sikit lah dompet tu. Janji happy. Dia cukai happy lah ni. Cukai happy.